Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sayyidah Nafisah binti Muhammad Faizal daripada kelas BM2 PPISMP 2526 akan menghasilkan satu tugasan daripada subjek GISC 1082. Saya telah memilih soalan yang ke-8 iaitu benarkah Kelantan tidak layak menerima bayaran royalti petroleum? Jadi, mari lihat video saya tentang isu ini. Isu royalti petroleum di negeri Kelantan merupakan antara isu yang sering menjadi perbincangan dalam politik dan ekonomi Malaysia. Sejak sekian lama, terdapat pelbagai pandangan mengenai sama ada Kelantan benar-benar layak menerima bayaran royalti petroleum daripada kerajaan persekutuan ataupun tidak. Sebahagian pihak mendakwa Kelantan sepatutnya menerima royalti petroleum berdasarkan perjanjian dengan Petroleum Nasional Berhad atau Petronas. Namun begitu, kerajaan persekutuan pula berpendapat bahawa Kelantan tidak layak menerima royalti kerana faktor kedudukan medan petroleum yang berada di luar kawasan perairan negeri. Oleh itu, video ini akan menjelaskan secara fakta tentang isu royalti petroleum Kelantan, termasuk latar belakang perjanjian petroleum, hujah kerajaan persekutuan serta tuntutan kerajaan negeri Kelantan. Isu royalti petroleum sebenarnya bermula daripada perjanjian petroleum yang ditandatangani pada tahun 1975 antara kerajaan negeri dan Petronas. Melalui perjanjian tersebut, kerajaan negeri menyerahkan hak pengeluaran petroleum kepada Petronas dan sebagai balasan, Petronas akan membayar bayaran tunai sebanyak 5% daripada hasil petroleum yang diperoleh daripada negeri berkenaan. Perjanjian ini menjadi asas kepada tuntutan beberapa negeri pengeluar minyak seperti Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Kerajaan negeri Kelantan juga berpendapat bahawa negeri itu berhak menerima bayaran tersebut kerana terdapat aktiviti pengeluaran petroleum di kawasan laut berhampiran negeri itu. Menurut Kerajaan Negeri Kelantan, perjanjian tersebut jelas menyatakan bahawa negeri berhak menerima bayaran tunai berdasarkan pengeluaran petroleum yang berlaku di kawasan berkaitan. Walau bagaimanapun, kerajaan persekutuan mempunyai pendirian yang berbeza mengenai perkara ini. Menurut kenyataan di Parlimen, kerajaan menjelaskan bahawa Kelantan tidak layak menerima royalti petroleum kerana medan pengeluaran petroleum berada di luar perairan negeri tersebut. Tambahan pula, berdasarkan Akta Laut Wilayah 2012, sempadan perairan negeri hanya meliputi 3 batu nautika dari garis air surut pantai. Ini bermaksud, jika petroleum ditemui dalam jarak 3 batu nautika daripada pantai negeri, maka negeri tersebut layak menerima royalti. Namun, jika medan petroleum berada di luar kawasan tersebut, hasil petroleum itu dianggap berada di kawasan persekutuan. Dalam kes Kelantan, kerajaan menyatakan bahawa medan pengeluaran petroleum terletak di luar 3 batu nautika dari pantai negeri tersebut. Justeru, kerajaan berpendapat Kelantan tidak layak menerima royalti petroleum secara langsung. Berpendapat Kelantan tidak layak menerima royalti petroleum, kerajaan masih menyalurkan bantuan kewangan kepada negeri tersebut dalam bentuk wang ihsan. Wang ihsan merupakan peruntukan kewangan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan bagi membantu pembangunan negeri dan juga kebajikan rakyat. Menurut kerajaan, bantuan ini diberikan kerana medan petroleum berada berhampiran dengan perairan Kelantan, walaupun secara teknikal ia berada di luar sepadan negeri. Sejak beberapa tahun yang lalu, sejumlah dana telah disalurkan kepada Kelantan melalui pelbagai program pembangunan dan projek untuk manfaat rakyat. Namun begitu, terdapat perbezaan antara royalti petroleum dan juga wang ihsan. Royalti petroleum merupakan hak bayaran berdasarkan perjanjian pengeluaran minyak, manakala wang ihsan pula merupakan bantuan yang diberikan atas dasar pertimbangan kerajaan. Kerajaan Negeri Kelantan pula mempunyai pandangan yang berbeza.
Menurut kerajaan negeri, mereka tetap berpegang kepada Perjanjian Petroleum 1975 yang menyatakan bahawa negeri berhak menerima bayaran tunai petroleum. Kerajaan negeri juga menyatakan bahawa beberapa kenyataan kerajaan persekutuan sebelum ini pernah mengakui bayaran petroleum kepada Kelantan. Sebagai contoh, dalam beberapa kenyataan di Parlimen sebelum ini, kerajaan persekutuan pernah memaklumkan bahawa pembayaran petroleum kepada Kelantan telah diperakui. Oleh itu, Kerajaan Negeri Kelantan berpendapat bahawa pembayaran royalti petroleum adalah selaras dengan semangat federalisme dan kerjasama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Malah, kerajaan negeri juga pernah meminta penjelasan lanjut daripada kerajaan persekutuan berhubung kenyataan bahawa Kelantan tidak layak menerima royalti petroleum. Sehingga hari ini, isu royalti petroleum Kelantan masih menjadi perbahasan dalam kalangan ahli politik dan masyarakat. Perbezaan pandangan ini berpunca daripada beberapa perkara utama, antaranya tafsiran terhadap Perjanjian Petroleum 1975, kedudukan sebenar medan petroleum di laut, had dan juga had sempadan perairan negeri berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, isu ini sering dibangkitkan dalam parlimen dan media kerana ia melibatkan kepentingan ekonomi negeri serta hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sebagai kesimpulannya, isu royalti petroleum Kelantan merupakan isu kompleks dan melibatkan aspek undang-undang, perjanjian petroleum serta sempadan perairan negeri. Kerajaan persekutuan berpendapat Kelantan tidak layak menerima royalti kerana medan petroleum terletak di luar kawasan perairan negeri. Namun begitu, Kerajaan Negeri Kelantan tetap menegaskan bahawa negeri itu berhak menerima bayaran royalti berdasarkan perjanjian petroleum yang ditandatangani dengan Petronas. Oleh itu, penyelesaian terhadap isu ini memerlukan perbincangan yang teliti serta penjelasan jelas supaya kepentingan rakyat dan pembangunan negeri dapat dipelihara. Sekian, terima kasih.